Ayam masak kurma ni, kalau kena cara masak dia memang menjadi. Orang kata memang tak cukup nasi lah kan kalau makan tu. Tak percaya, jom kita buat. Mula-mula simple je guys. Korang kena blend dulu bawang merah, bawang putih, halia. Nak lagi sedap, korang tabur sikit bawang goreng. Lepas tu korang kisar. And then korang panaskan minyak. Tabur 4 sekawan. Bagi dia harum sikit minyak tu. And then korang boleh masukkan bahan-bahan yang telah dikisar. And then korang tumis sampai dia garing sedikit. And then korang boleh masukkan bancuhan kurma dan juga air. Part ni korang kena tumis sampai kering. Lepas tu tambah air, tumis lagi sampai dia garing betul rempah tu. And then masukkan ayam. Korang didihkan sampai air ayam tu keluar. And then korang tambahkan air, masukkan kentang. Bila kentang dah empuk, masukkan santan. And then korang kacau sebati, masukkan ini dia. Korang masukkan gula dan juga garam. Kemudian boleh masukkan hirisan tomato, cili merah dan juga cili padi. Bila gigit tu memang sedap, pedas-pedas, berlemak. Memang korang kena cuba dekat rumah. Resipi simple but nice.